Buang suih. Allah. YB, betul-betul nak lipat pun ambil space saya. Tapi sikit lah YB. Kejap, jangan kacau. YB, kenapa nipis sangat gulungnya tu? Itu gulung lain tu. YB, tolong YB. Okey, menu kedua. Daripada YB kita nampak, dia dah siap sedia dah pakai glove. Alhamdulillah. Okey. Yang ni untuk Moreh juga ke? Ya, Moreh. Kita tak lari. Okay. Jadi hari ini YB Hamlau akan menunjukkan, terutama menunjukkan pada Darina, bagaimana nak buat roti jala sparkling. Itu dia. Macam biasa, kita menggunakan tepung gandum, kita gunakan garam, minyak, sedikit minyak kunyit dan juga santan. Sekarang ni kita masukkanlah tepung. Dia ada dia punya sukatan yang tertentu sebab lah. dia terlalu banyak, jadi kita adjust lah. Adjust sikit lah. Ini untuk katakanlah untuk 4 orang 5 orang kan. Satu cup. Okey. Okey, 1 cup. Wah, 1 cup. Okey. Tepuk sikit. Ramai orang tak tahu teknik ni Ni kita tak tepi dulu. Okey. Okey. Kita masukkan garam lah. Ya. Okey lagi. Secukup rasa. Buang suih. Okey. Allah. Dah tinggi nanti. Okey. Minyak pun secukup rasa lah. Macam mana nak rasa? Jangan. Okey. Okey, lagi. Rasanya kunyit ni sangat penting terutama untuk menjadikan warna dia lebih menarik. Okey. Betul, dia letak je. Santan pun ikut secukup rasa lah Darina Dan kita tentulah spritzer sparkling. Ini yang akan membantu dia buat adonan roti jala ni lebih lembut. Dan mungkin ada tekstur dia berbeza sikit. Macam yang kita buat tadi tu, kita buat susu udang, rasa dia. Dan mesti kalau kita pakai ni, dia tak cepat koyak rasanya roti jala tu. Tu dia. Bubbles. Dah bubbles dah Rasa-rasa dah jadi macam dah jadi macam omelette ni. Tidak. Kita akan blend. Blend. Bila blend, dia akan lagi hancur supaya kita dapat yang cair itulah. Yang betul-betul untuk. Betul, sebab lepas ni kita ada satu proses yang yang nama menjalanya. Menjala proses menjala dia. Okey. So yang ini nanti adjust sikit dengan air sparkling dan kita kisar. Sempurnakan hidangan raya anda dengan spritzer sparkling. YB, ini selepas kita kisar tadi, nampak tekstur dia lebih cair sedikit. Ya, betul. Okey, so sekarang ni Darina ambil botol untuk kita buat dia punya jala. Kemudian kita tuang sampai habis. Habiskan. Okey. Kemudian kita akan masak dekat atas pan. Okey. Api mungkin tak perlu terlalu besar. Bila dah panas tu, bolehlah kita Okey, untuk semua yang baru belajar nak buat apa tu roti jala ni kan. Jangan letak minyak banyak lah. Dia oles-oles je dia. Kalau banyak tu, that's wrong. Okey, jadi ambil yang sudah disiapkan ni. Ya. Kadang-kadang kalau zaman dulu dia ada macam press. Tapi yang ni letak je lah. Nampak dah cair-cair ni. Kita terus angkat, nampak? Kita terus baik-baik tangan dia. Okey. So, ini cantik cantik. Tapi boleh lipat sekarang, panas ni. Yelah, nak tunggu pun boleh. Tunggu kejap. Dah sejuk sikit, bolehlah lipat. Okey. Sekarang nak buat apa dia ni? Kita buatlah beberapa dan kita lipat. Kita akan pair dengan, mestilah makan dengan kuah kari ke, sambal tumis ke. Dengan kuah apa tu, kambing boleh? Boleh juga kambing. Dan ada juga orang makan dengan serawa durian. Dah boleh? Ya, tolong lipat dulu. Boleh. Lagi. Dalam sikit lagi. Okey. Lepas tu gulung. Gulung ni biasalah. Kita kadang-kadang dekat kampung, balik kampung kan. Roll. Itulah ni. Tolong ya, YB.
YB, betul-betul nak lipat pun ambil space saya. Tapi sikit lah YB. Kejap, jangan kacau. YB, kenapa nipis sangat gulung itu? Itu gulung lain tu. YB, tolong YB. Mantap. Okey, cuba awak bulat gulung tadi. Boleh. Cuba. Nak buat? Okey, YB buat. Okey. Selesai sudah kita punya roti jala. Ya. Cantik lah. Nampak cantik kan Darina? Tak sia-sia pengalaman. Saya nak juga tambah sedikit menu untuk Moreh. Wow. Moreh kita Apa menu air kita? simple je. Kita buat tembikai longan sparkling. Wow. Masukkan longan dulu ya. Masuk longan dulu. Longan ni favourite. Saya memang suka ni. So kalau longan tak ada boleh pakai buah-buah lain mungkin Boleh. mungkin Lychee lah apa. Okey. Ya. Tembikai. Ya. Kita tembikai jangan banyak lah sebab kita nak campur dengan Spritzer. spritzer sparkling. Wow. Okey. Ini yang menjadikan semuanya berubah ya Betul. Darina. Wow. Okey ke? Dah siap. Tembikai longan sparkling. Dan juga jangan lupa Dan jangan lupa main dish kita. main dish kita iaitu roti jala Spritzer. Yeah. So, Puasa yang yuk dah berapa hari? Tak baik, berdosa. Roti lembut kemas sekali. Rupanya sparkling di dalamnya, Darina. mestilah Moreh kita lebih sparkling bersama Spritzer. Spritzer.